Wani, betul ke mancing ni seronok? Aku tengok hang asyik duduk je. Hang baru duduk 15 minit. Mancing ni bukan setakat tangkap ikan, tapi kena sabar. Kalau nak belajar sabar, baik aku potong akan nasi kendak. Kau tak faham. Nanti bila kau dapat ikan, kau akan faham. Aku rasa kan, ikan lalut ni, dia tengah tidur lagi ni. Dari tadi tak ada ikan ni. Weh. Cuba tengok pelampung kau tu. Macam kerok sikit lah, weh. Mana ada, aku rasa angin je ni. Nampak tu, pokok bergoyang. Mandai je hang ni. Weh, strike. Angkat mengang. Tarik. Weh, macam mana? Tarik pelan-pelan, weh. Tarik pelan-pelan. Besar. Weh, besar ni. Jangan gelojoh, weh. Jangan gelojoh. Berat. Kecil ni je. Lah, kecil pun tak apa. Sekurang-kurangnya kau dapat juga ikan. Boleh lah. Tapi tak ada apa-apa. Sekarang tengok orang otai pula. Mesti ikan yang besar ni. Nampak tak teknik ni? Aku pengalaman bertahun-tahun tau. Weh, hebat je weh. Besarnya. Besar memang besar. Tapi tayo. Aduh, patutlah berat semacam. Punya dapat tayo je. Otai lah konon. Diamlah kau. Sekurang-kurangnya aku tolong bersihkan laut ni. Hari ni kan aku belajar satu benda. Apa dia? Bukannya semua benda yang berat kita angkat daripada laut ni ikan. Tapi tayo. Betul. Dan bukan semua benda yang kecil tu tak bermakna. Dah lah, tak payahlah sedih-sedih. Banyak lagi ikan dalam laut ni. Jomlah kita semua mancing. Jom. Mana nak tahu lepas ni kita dapat ikan besar kan? Okay.